Jaringan 2-0 untuk Super Strikers dan Big Bow tak ada kerja nak buat sepanjang perlawanan. Oh! Mac! Nakama dalam kawasan Super Strikers. Oh! Wah, tak ada apa yang nak diterujakan, Brenda. Blok ada di situ. Kalau dia tak pentas dengan betul, pasti akan kena penalti. Ada masalah untuk si besar tu. Blok adalah pembentes paling bersih dalam Liga Super. Awak hebat, Blok. Katalah. Dengar sini semuanya. Pameran robotik dalam bola sepak akan diadakan minggu depan. Prof? Oh iya. Kami ingat nak buat sesuatu yang istimewa tahun ni, jadi saya dah buatkan sebuah robot. Seorang dari awak. Itu mesti cool, Joe. Dia pandai buat robot. Itu mesti saya. Kenapa nak replika orang lain yang kurang lawa dari El Matador yang teragung? Memperkenalkan Roblox. Hebatnya. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku Super Striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan wira seolah bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Saya perlukan baju awak, kasut awak dan penahan tulang kering. Tony, kenapa bekas Tin boleh ikut pasukan ni sekali? Sebabnya, tak macam awak semua ni, Chip T. Chuckerson akan buatkan saya menang hadiah. Perlawanan menentang Super Strikers. Aha, satu lagi perbezaan antara Chip dan yang lain ialah dia boleh belajar benda baru. Tiru bintang filem. Saya perlukan baju awak, kasut awak dan penahan tulang kering. Tapi saya tak berapa faham lah, Tony. Ia akan buat saya menang dalam pameran robotik dalam bola sepak. Bahaya. Iron Tank dah sememangnya robot yang sempurna. Tak sana, teruskan tak sana. Dan hadiah utama robotik dalam bola sepak jatuh kepada... Roblox! Apa? Blok, temu ramah segera, boleh? Saya boleh terjemah kalau awak nak. Saya dah belajar Slovia. Ceritakan tentang kembar robot awak ni. Roblox ialah salinan sempurna diri saya. Macam mana mereka boleh beri anugerah pada robot tak berakal? Ia cumalah replika yang tak ada otak. Jadi, macam mana permainan bolanya? Saya tak tahu. Prof cakap bermain menentang Roblox adalah sangat berbahaya. Sebab semuanya besi dan hidrolik. Macam tu, ya. Jadi, apa yang ia akan buat di Strikerland? Selamat datang ke Strikerland, rumah kepada pasukan terhebat Liga Super. Pemandu pelancong. Jadi, siapa yang awak ramal menang hujung minggu ni? Super Strikers atau Technically? Saya ramalkan Super Strikers akan berjaya dalam perlawanan kami. Bagus. Blok? Saya masih belum habis belajar kursus Brislovia. Tapi kalau tanya saya, Lena, saya cuma perlu jaringkan 1 gol. Dan Blok akan uruskan yang lainnya.
Tidak kalau saya uruskan blok dulu. Tiru blok. Blok, 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 blok. Black User. Sekarang ni, kalaulah saya tahu macam mana nak masukkan pemproses awak ke dalam timbunan skru si berat tu. Berhenti! Peraturan pertama robotik, tiada air. Air akan buat awak tak berfungsi. Tapi awak dah berikan saya satu idea. Teknologi dari ciptaan yang sebelumnya sebagai contoh, saya gunakan analisa algoritma dari matematik. Roblox sememangnya ini. Bawa Roblox keluar dari sini. Pergi, pergi, Cik, pergi! Sekali lagi, robotik dalam pameran telah terkunci dengan kesemua robot masih lagi di dalam. Tidak, tidak, tidak. Masih banyak lagi benda yang dia perlu lihat dan buat. Ya, itu memang sebuah robot blok hebat, Prof. Ikut pengalaman, memang sukar kalau nak buat robot yang sama lawa macam saya. Ini teruk. Smuggle flare. Bersihkan semua bahagian robot. Hantar semua bekas tintu ke tempat sekerap. Ya, ia menjadi. Dan bila Super Striker sedar yang mereka sedang berdepan dengan sebuah robot, separuh pasukan akan tercedera. Kita lupakan tentang pameran robotik itu semuanya. Saya tak mahu ia mengganggu persembahan kita menentang Technically. Sekarang, mula berlatih. El Matador. Persediaan saya ialah mental semata-mata, Coach. Mengingatkan betapa hebat dan menakjubkan saya ni. Hey, Block. Saya yakin latihan terbaik saya boleh dapat ialah dengan menentang pertahanan terbaik di dunia. Block, awak hampir-hampir putuskan kaki saya. Kenapa dengan awak ni? Awak nampak berbeza. Saya nak buat latihan yang tak berakhir di hospital. Oh, Super Strikers terlalu pantas dan mahir untuk dicederakan oleh Roblox. Tapi pemain saya tidak. John J. Johnson Jr. Hai, Tony. Saya dah ada satu strategi untuk awak. Bagus. Apa strateginya? Menggelecek. Lagi sekali. Ingatkan doktor dah jelaskan hal tu. Maksud dia tu mengelecek bola lah. Saya nak awak menggelecek terus kepada blok John J. Johnson Jr. Tak ke itu macam bahaya aja? Dengan Roblox di padang, Super Strikers akan dapat cut nanti dan sepakan penalti untuk Technically. Saya ialah Roblox, si blok robot. Legenda yang sebenar di sebelah sana tu. Bahaya, 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 bahaya. Selamat datang ke Strikerland, rumah kepada trofi Liga Super. Ayo berikan lawatan kita. Baiklah semua, cukuplah berlatih hari ini. Jadilah si blok. Kenapa dengan awak? Awak nampak berbeza. Hey, Block. Ikut tak? Shirley lad. Ada yang tak kena dengan Block. Permainan pelik, cakapnya pelik. Sudahlah tu, Sheikh. Awak bukannya penguat kuasa Brislovia kan? Iyalah saudara, kan ke awak masih belajar?
Peter Cassett. Ya, teknologi terkini di Brislovia. Gobble, zerk, glog, berserk. Sekarang awak cakap. Grobezek, glog, berzek. Ya, saya tahu yang tu. Seterusnya, zerk, legep, blegel, starzel, blegel, frazel. Hei! Baiklah, Peter 6. Ha? Pelik. Mana Peter 6 ke 9? Anda dah sedia untuk belajar peringkat akhir bahasa Brislovia? Inilah dia. Brazel, Babel, Zeg, Zugel, Rock, Rock, Zengge, Krab, Blood, Zuzel. Rust, Brokel. Dah dapat? Kalau Brislovia saya tak teruk, habis kenapa dengan blok? Seterusnya, God, Blank, Google, Google, Blagol, Google. Peter! Blok, blok, blok! Blok, 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 blok! Blok! Satu daripada nilai utama kami di Strikerland ini ialah keazaman. Hari perlawanan di Strikerland. Kira di mana anda, apa saja yang anda buat, hari ini hari yang hebat untuk bola sepak. Super Strikers kelihatan bagus, tapi Chapti Ciperson dalam prestasi yang Blok harus cemerlang hari ini, Mac. Saya yakin dia boleh, Brenda. Dia boleh diharapkan sentiasa ada bila Super Strikers perlukannya. Blok, kita perlu bercakap. Bragel, Zerga Perbergep, Gerazel Gridlock, Runner Verwamber. dia kata dia banyak mengalami tekanan kebelakangan ni. Wow, Shakes. Brislovia awak betul-betul dah makin baik. Ya, memangnya. Blok, saya tahu ada yang tak kena. Permainan awak, bahasa awak. Awak ni nampak macam orang lain lah. Bragel Blur. Bragel Apa dia? Bragel Blur. Bragel. Ha? Awak yang ambil Peter saya. Tapi kenapa awak nak belajar bahasa Brislovia? Sebab awak bukannya blok. Awak Roblox. Awak tak boleh ke padang, tak boleh main. Nanti awak cederakan orang. Roblox dengar cakap saya. Tolong ingat untuk menjaga barang-barang awak semasa lawatan. Dan yang terakhir keluar, pemain terbaik perlawanan minggu lepas. Dia sebuah mesin, Brenda. Tapi di mana Shakes? Iyalah, ingatkan kedua-dua kesebelasan utama yang turun. Klaus, panasan badan. Eagle Eye, Grace. Pergi cari Shakes. Oh, apa strategi kita tu ya? Awak lari terus ke blok. Oh, baiklah. Awak rasa sekurang-kurangnya teknik Kali akan hantar penyerang nombor satunya untuk berdepan blok ke? Wow, lain sangat blok hari ini. Ya, maksud saya, apa bendanya tu? Apa dah jadi dengan permainan yang bersih? Main cara bersih blok, buat sekali lagi awak akan dapat kad. Shakes! Shakes! Saya tak fahamlah. Mana dia pergi? Mama suka dipercayai. Sini di Strikerland. Dari
Terakhir kaki yang lembut, Blok bertukar menjadi haiwan yang ganas. Pengadil sedang mencapai sakunya dan Blok mendapat kad kuning. Dia merosakkan reputasinya yang baik dalam satu perlawanan saja. Tolong duduk dekat. Awak nak pergi ke bilik air ke? Ia di tingkat bawah. Mula-mula kiri, kedua kanan, betul-betul kanan dan terus ke depan. Seterusnya ialah Spa Strikerland. Tidakkah ianya sangat mewah? Baiklah penonton, semua benda baik mesti akan berakhir. Awak nak tengok lagi? Ikut saya untuk bahagian akhir dalam lawatan menarik kita. Dan keadaan semakin buruk untuk pertahanan besar ini. Penalti untuk technically. Blok mesti berubah segera, kalau tak dia akan dibuang padam. Pakai tali pinggang geledah kerana bahagian terakhir lawatan kita ialah di Garage Strikerland. Begitulah ceritanya Brenda. Technically mendahului 1-0. Terima kasih kepada prestasi yang sangat buruk dari Blok. Siapa yang sangka? Mula-mula penyerang kita hilang. Sekarang pertahanan pula yang dah hilang otaknya. No. Sheikh? Jangan beritahu sesuatu saya di dalam ni. Itu bukannya Blok. Itu Roblox. Iyalah tu. Saya selalu terima nasihat dari kawan yang menyorok dalam loker. Dia masukkan saya dalam ni. Kalau dia tahu awak dah tahu, awak pula lepas ni. Awak mesti keluarkan dia dari sini. Blok, apa yang tak kena dengan awak ni? Oh, saya tahu yang tu. Blok kata nak pergi mandi. Betul kan, Blok? Sejak bila awak pandai cakap Brislovia ni? Saya sebenarnya ambil kelas malam. Itu bukannya Blok, itu ialah Roblox. Betul, memang gila. Bentesan bahaya, bahasa yang pelik, sekejap besi yang dingin. Baik, kalau saya betul, kita akan dapat tahu. Kenapa pula, Shakes? Robot tak akan pergi mandi. Jadi kalau itu Roblox, mana dia Blok? Super Strikers hanya memandu kenderaan yang terhebat sekali. Baik, itu pemandu pelancong kita. Ada orang dah tukarkan pemproses robot-robot tu. Sheikh, awak memang betul kawan. Tapi mana dia Blok? Dia kata kita kena teruskan separuh masa kedua atau kita hilang permainan ni. Semangat, Blok! Jangan risau, dia uruskan benda tu. Kita tak boleh nak tunggu dia lama lagi. Ha? Mereka tak keluarkan dia? Nampaknya tugas awak belum selesai, John J. Johnson Jr. Blok, awak berjaya. Saya rasalah. Separuh masa kedua akan dimulakan dan banyak yang perlu dilakukan oleh Super Strikers. Sepatutnya coach harus merehatkan Blok dulu. Dialah puncanya mereka kalah. Blok akan hancurkan John J. Johnson Jr. untuk selama-lamanya. Dan dapat apa yang selayaknya dia dapat, kad merah.
merah. Itu barulah betul blok yang vintage. Lancar, licik dan berkesan. Saya terlalu bijak. Ciptaan saya dah belajar untuk bermain seperti pertahanan terbaik dalam liga. Maaf, Tony. Awak silap. Tak siapa yang boleh main seperti blok. Belakang sedang! Blok! Tidak! Wow, keadaan terbalik yang hebat. Apa saja yang mengganggu blok di separuh masa pertama dah menjadi sejarah berubah. Blok, awak saya! Dan di mana gambar awak yang menakutkan tu? Janganlah foul ball. Jadi saya bergayut dari striker land, Roblox hampir nak hapuskan saya. Tiba-tiba saya teringatkan sesuatu. Jangan kerana belakang. Kawan robot baru saya. Dan sekarang, bahagian terakhir untuk lawatan kita. Tada! Ni, Smaggle Flag. Saya rasa lain kali Prof patut membuat robot yang rupanya seperti saya. Tapi, macam mana kita nak tahu yang kita semuanya bukannya sebuah robot? Au!